Huruf jim, angkat tengah lidah. Biar sentuh dengan le langit, tekan sikit. Maji. Maji, jangan baca maji. Huruf jim sebenarnya tidak ada Okey, terus masuk pada huruf lam mati lagi. Lam mati ada tanda mati. Bermaksud apa? Kita kena jelaskan huruf lam mati tersebut. Kalau huruf lam mati ada tanda mati, kita kena jelaskan huruf lam mati tersebut. Dzul arsyil majid. Huruf ni macam biasa rapat bibir. Ma. Huruf jim, angkat tengah lidah. Biar sentuh dengan le langit, tekan sikit. Maji. Maji, jangan baca maji. Huruf jim sebenarnya tidak ada angin. Jadi kita tak boleh baca huruf jim ni dengan berangin. Tak boleh baca maji. Tapi maji. Kena usahakan supaya huruf jim ni tidak berangin bunyi dia. Majid. Nak berhenti 2 atau 4 atau 6 harakat. Ma'adid disukun. Huruf dal terakhir asalnya berbaris depan. Bila nak berhenti, kena matikan huruf dal tersebut. Bila huruf dal mati, kita kena lantunkan dia qalqalah. Majid.